Banjir di Johor turut mendapat perhatian Sultanah Johor Raja Zarid Sofia yang mencemar duli melawat mangsa di pusat penempatan sementara. Baginda Seng tadi melawat pusat pemindahan banjir di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Pagoh, Batu Pahat. Kepada mangsa banjir, Baginda menyuruh supaya bersabar, sementara penduduk yang kawasan mereka belum dinaiki air perlu berwaspada. Baginda juga diberi taklimat kesukaran menyelamat dan penghantaran bantuan dengan bot kepada mangsa. Tapi ini menyeberangi kampung dan pekan dan tak tahu apa yang di bawah kan, takut terlanggar dan sebagainya. Mungkin ada kereta ke, ada semua yang ada kat situ. Jadi itu yang susah. Jadi memerlukan orang dari kampung atau dari pekan yang terlibat. Bantuan turut disalurkan syarikat korporat dan badan bukan kerajaan. Antaranya Petronas, Telekom Malaysia, Belia 4B dan Koperasi Guru-Guru Melayu Semenanjung Malaysia. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia pula menempatkan bot kecemasan 24 jam di kawasan terputus hubungan darat. Malam, kadang-kadang malam terpaksa bergerak, bergantung kepada, tapi kita berpandukan kepada orang tempatan juga lah. Sebab biar maklum lah kadang bot kita lalu tempat yang tenggelam, tak tahu apa di bawah kan. PBSM bersama UMNO Pagoh memantau semua keperluan sampai terus kepada mangsa di kawasan terputus hubungan. Ketika tinjauan, bantuan udara menggunakan helikopter APMM juga mendapati banyak kawasan baru mula dinaiki air, antaranya sekolah rendah Pancor. Sebaik bantuan sampai, kanak-kanak turut membantu mengangkat barang keperluan dari helikopter. Sekurang-kurangnya 2 penerbangan ihsan dibuat setiap hari ke tempat mangsa banjir yang terputus hubungan.